senang. Kau tak adalah menyusahkan orang ni kerja kau ni. Okey geng, sepanjang aku promote Jetron ni, dalam banyak-banyak barang yang ni paling ramai orang beli. Minyak rantai, daripada kecil, sederhana sampai ke paling besar. Apa-apa pun ni juga orang ramai beli. Kalau kau tak percaya benda ni murah, aku pergi tengok dalam beg kuning sekarang. Ni yang kecil-kecil ni, kau nak simpan bawah seat. Kalau bawah seat kau besar, boleh simpan juga bawah seat. Simpan dalam beg, nak pergi ride ke apa, senang. Tak adalah menyusahkan orang ni kerja kau ni. Kadang mesti ada member kau, motor kadang-kadang rantai dah ketek pun bawa lagi. Rantai dah bengkok pun bawa. Rantai londeh pun pergi ride. Aku cakap kau, aduh mak, jenis-jenis macam ni yang mengundang kejap gini, time-time ride ada je benda. Tapi kalau rantai putus, kau tak boleh lah pakai benda ni. Kalau rantai putus, alamak rantai putus lah, mana minyak rantai pun tak ada kan. Ni kalau rantai kau kurang minyak pakai beg kuning. Yang kecil pun okey, lama boleh pakai ni. Aku tak habis-habis. Best tau minyak rantai ni. Aku sebab apa? Dia boleh tahan sampai 900 km sekali spray. Dia tak ada merecik, tak ada bau-bau pelik. So dia jaga rantai kau lah. Sebab dia kan minyak rantai, kalis air, lepas tu ada reminder colour. Asal ada warna putih. Warna putih tu maksudnya bila lepas kau spray, putih tu kalau ada maksudnya rantai kau berminyak. Kalau warna putih tu dah hilang, maksudnya kau kena spray minyak rantai lagi. Punya muncung pun kau tengok, tak ada benda ni, spray buka besar. Mana arah boi kan. Kalau kau spray rantai, tak adalah kena sampai aloi-aloi kau, arm kau apa semua kena. Jadi kau nak spray kat belah dalam kalau rantai kan, aku terletak cantik je man. Aku tunjuk sikit. Aku ada pedok tu lah kalau kau tengok lah. Tapi tak apa nak rajin pakai. Aku tunjuk contoh. Okay, so macam ni. Lepas tu kau letak lah kat situ. Cet. Macam tu kan. Pasal tu je aku. Saya biasa lagi. Mantap boy.